Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning. We continue 5.2.4 mean, variance and standard deviation for binomial distribution. So, let's say X is binomially distributed with N and P. Daripada sini kita dapat cari mean or expected value. Kita boleh cari variance and also we can find standard deviation. Okay, ni semua kamu dah pernah jumpa dah in statistic, right? Okay, untuk mean, simbol dia macam tu. Okay, mean is equals to NP. Okay, mean sama juga dengan N darab dengan P. N daripada mana? N yang ni lah, N dengan N darab dengan P, dia punya success of probability of success. Okay, variance itu equals to NPQ, and the last one is standard deviation, square root of variance. So square root of NPQ. Simple saja. Boleh? Okay, dia punya, kalau kamu nak tengok dia punya how to get the formula, proving of the formula, you boleh tengok QR dalam textbook page 162. Panjang lah dia punya jalan kerja tu. Okay. Kita tengok example 11. A study shows that 95% of Malaysians aged 20 and above have driving license if 160 people. So this is N. N equals to 160. 95% ni adalah dia punya P 0.95 and Q dia akan jadi 0.05 lah. Okay. Estimate the number of Malaysian of age 20 and above who have driving license. Estimate. Ni maknanya estimate value tadi tu kan. Expected value tu maknanya dia nak mean. Okay. Yang ni dia nak mean and then find the variance and standard deviation. So mean dia kita ambil saja. Okay, untuk soalan ni dia bagi dalam bentuk ayat. Dia bagi dalam bentuk ayat. Okay, ada setengah soalan dia bagi dalam bentuk simbol. X is binomially distributed. Boleh juga. Okay, dia bagi macam ni. So N dia tulislah 160. P dia 0.95 pun boleh juga. Okay, so dia nak cari mean. N darab dengan P lah. Okay. So, kita ambil 160 times 0.95. Okay, you dapat 152. Lepas tu, dia nak NPQ. Kita ambil lah N darab P darab dengan Q. Okay, tekan calculator, you dapat 7.60. Lepas tu, dia nak standard deviation, square root of NPQ. You dapat dah dekat sini tadi. Dia masukkan. Okay, dapatlah 2.76. Alright. Boleh? Okay. So, dekat sini, self exercise 5.8. Okay, ni dia bagi tahu macam ni. Dia cakap, X has binomial distribution. Dia bagi ni. Okay, with a mean of 45. Okay, dia bagi mean 45. Mean is 45. Lepas tu standard deviation is 3. Okay, mean ni adalah NP. Standard deviation adalah square root of NPQ equals to 3. Okay, nampak tak? Boleh selesaikan kan? You masukkan dalam ni. N darab P tu dapat apa? Dapat 45. Selesaikan, you dapat Q dulu. Dapat Q, you boleh cari P, you boleh cari N. Okay, number 2. Okay, number 2, ini yang dia bagi dalam bentuk simbol lah. Dia bagi dalam bentuk matematik. Okay, mathematic term. So, this one is N. 0.4 is P. Find its mean and standard deviation. Mean dengan standard deviation. So, just use the formula. Okay, number 3. There are 5,000 people in a village. So, this is N. It is found that
8 out of 10. Maknanya 8 per 10 tu adalah P. 8 per 10 ataupun 0.8 lah. Install broadband at home. Find mean, variance and standard deviation for the number of people who have broadband at home. Benda yang sama macam soalan nombor 2. Cumanya soalan nombor 3 tu dia bagi dalam bentuk ayat. Okay. Number 4. It is found that 3 out of 5 men enjoy watching football games. So, ini P3 over 5. If 1,000 men are randomly selected. So, n equals to 1,000. Find the mean and standard deviation for the number of men who enjoy watching football. Sama macam soalan nombor 3. Just use the rumus. So, dekat sini rumus dia apa? Expected value equals to NP. Expected value, estimate, mean, okay, NP. Variance is NPQ. Standard deviation is square root of NPQ. Okay, so buat empat ni semua buat dalam buku. Continue buku kamu. Kita masuk dengan solving binomial distribution. Okay. Soalan untuk example 12 ni, dia macam ada, dia punya English version dia agak menggelirukan sikit ayat dia. So dekat sini cikgu letak siap-siap dah. BM version, Malay version. Okay, so kita tengok dulu English version ni. So kalau you baca je tak faham, you tengok je yang BM tu. Alright. Okay, a cake shop produce a certain chocolate cake. Dia macam confusing sikit lah dekat bawah-bawah dia ni. It is found that 12% of the chocolate cake have masses less than 1 kg. Okay, find the minimum number of a chocolate cake that need to be checked. If the probability of choosing a random chocolate cake with mass less than 1 kg is at least greater. Dekat sini yang dia macam confusing sikit. Okay, so untuk lebih faham, kita tengok versi yang bahasa Melayu. Sebuah kedai kek menghasilkan sejenis kek coklat. Okay. Didapati bahawa 12% daripada kek coklat itu berjisim kurang dari 1 kilo. Cari bilangan minimum kek coklat yang perlu dipantau supaya kebarangkalian sekurang-kurangnya. Yang ni yang dia macam dia confuse sikit sekat-sekat yang bahasa Inggeris punya. At least one. At least one tu maknanya apa? Maknanya Px more than 1. Okay, berjisim kurang dari 1 kilo yang dipilih secara rawak ialah lebih besar dari 0.85. Maknanya yang ni sebenarnya dia dah bagi dekat kamu, dia combine tau. Sebelum ni kamu hanya cari 0.85 ni. Sekarang, dia tak mau cari 0.85 ni. Kamu cari probability sebelum ni. Sekarang dia nak kamu cari nilai N. Dia nak kamu cari nilai N. Dia bukan suruh kamu cari probability. Dia suruh kamu cari nilai N. Maknanya N tu kita tak tahu berapa. So, kalau kita buat random variable tu, 0, 1, 2, 3, N tu kita tak tahu berapa. Okay. So, dekat sini, okay, Px more than equal 1 sama juga dengan, so kalau kita punya X tu adalah 0, 1, 2, 3, N kan? Okay, maknanya ni sampailah ke N. Betul tak? Okay, dia sama juga dengan kita ambil 1 tolak Px equal to 0. Okay. Okay, maknanya dekat sini ataupun kalau cikgu tak ikut buku teks sangat, cikgu pergi kita ambil senang sikit. Yang ini adalah 0.85. Betul tak? Okay. Maknanya baki dia berapa? Baki dia adalah 0.15. Mana you dapat? 1 tolak 0.85. Okay. Jadi 0.15 ni berapa? P equal to 0 saja. Betul tak? Sebab
Start 1 dia dah kira dah. Dia termasuk dalam 0.85. Okay. So Px equals to 0 is equal, bukan equal lah. Less than 0.15. Okay. Kalau dalam buku teks dia buat macam ni. 1 tolak Px equals to 0 more than 0.85. Okay. So, yang ni kita bawa sebelah. Yang ni cikgu bawa sini. Jadi, bila kita tukar tu dia akan jadi 1 tolak 0.85 Px equal to 0. Yang ni dah jadi positif sebab dia asal negatif. Okey, cikgu tulis balik. Dia jadi macam ni. Less than 0.15. Sama. Okey, boleh? Okey, lepas tu kita pun masukkan NCR. So, NC kosong. Kita pakai pen warna lain. NC kosong. 0.12 power of 0. 0.88 power of n less than 0.15. Mana dapat 0.12 tu? Sebab dia bagi kat sini 12%. Okay. So, you tekan calculate. Okay, yang ni 1. Ni 1. Yang ni pun 1 kan? So, you ada 0.88 power of n less than 0.15. Okay, bila tak boleh tukar kepada indices, maknanya kita kena pakai log. Okay, so you guna log n log 0.88. Okay, cik nak tulis dulu n kat atas ni pun boleh. Cikgu tulis atas dulu. Okay, sama dengan pula less than log 0.15. Okay, n bawa ke depan. N bawa ke depan log 10 0.88 less than log 10 0.15. Okay, bila melibatkan log, yang ni kamu kena hati-hati. Bila log less than 1, you akan dapat less than 1, you akan dapat negative value. Bila negatif and inequalities, dia akan effect dekat sini. Betul tak? So, you tekan dulu berapa log 0.88. Okay, berapa log 0.15. Okay, log 0.88 adalah negatif 0.05517 n less than, and log 10 0.15 is negative 0.8239. So, n, nampak tak ini adalah negatif. Bila you bahagi inequalities, dia punya sign akan berubah. Okay, so dekat sini akan jadi 0.8239 bahagi negatif 0.05517. So, n equals to, n more than 0.8239 bahagi 0.05517. You dapat 14.93. Okay. So, n dia berapa? More than kan? So, n dia sama dengan 15. Okay. Boleh? Kalau tak faham, ulang lagi sekali. Okay. Okay, so exercise yang tadi 1, lepas tu cikgu nak kamu buat yang ni, 5.9. Jawablah satu-satu, try jawab lah. 1, 2 dan 3, alright? 5.9 dan 5.8.